Assalamualaikum guys, welcome back. Sebelum ni kita ada bersembang pasal isu seorang adik perempuan ni yang diayam-ayamkan oleh seorang selebriti misteri yang famous sebenarnya, yang mana cerita ni membawa sampailah ke hotel dan isu ni dapat perhatian ramai. Kita masih lagi belum tahu apa kisah sebenar, apa yang jadi dan betul ke selebriti yang diwar-warkan dekat media sosial tu sebagai selebriti yang dimaksudkan. Dan baru-baru ni Caprice ada berkongsi caption dekat IG story dia yang kita boleh nampak lah yang Caprice memang marah sangat dengan komen dari seorang individu ni. Dekat IG story Caprice, dia share komen individu ni yang bertulis, Allah sayang dia. Allah nak tarik dia dari terus buat benda tu. Maybe kita doa yang terbaik untuk dia. Of course, dia pun tak nak diuji begini. Siapa kata? Dugaan untuk kita juga, ya ke? If kita nak doa yang terbaik atau sebaliknya. At the end of the day, kita manusia yang penuh kekilafan dan berusaha mencari redha Allah. Itu betul. Teruskan perjuangan mencari amalan yang mulia. Itu betul juga. Cuma ada something off dekat sini yang mana pandangan individu yang dikenali sebagai Adam ni, dia dapat reaksi dari Caprice. Yang mana kita boleh tengok lah yang Caprice memang baran gila dengan komen daripada individu ni. Yang mana Caprice ada balas. Dia kata, "The dumbest comment I ever read in my 4 years covering case. Imagine adik kau yang kena, adik kau mangsa, adik kau trauma. Lepas tu kau pergi dekat si pelaku dan bagi tahu pelaku yang Allah sayang pada pelaku. Kau bodoh ke? Peng peng ngap." Emotional damage. Tapi balasan dari Caprice tu dia tak habis sampai kat situ je sebab dia bersambung juga dekat IG story yang lain yang mana dia cakap, "Hey bodoh, kita bukan orang yang cari salah orang. Orang tu yang lakukan jenayah pada mangsa yang trauma dan mangsa yang cari kita. Kalau adik kau yang kena, kau nak cakap apa? Kesian pelaku diuji. Sejak bila kita nak rasa kesian kepada pelaku? Sikit-sikit uji. Kalau pelaku muka hodoh, confirm kena kecam bertubi-tubi. Tapi kalau pelaku orang kau minat, wow, wait, dia diuji. Habis tu mangsa macam mana bro? Kau nak kira mangsa punya trauma ataupun pelaku punya sedap? Kau duduk diamlah kalau tak pernah duduk satu meja dengan keluarga atau family bangsa." Untuk benda ni aku kena setuju dengan Caprice. Apa yang kita kongsikan bukan aib, tapi sebaliknya jenayah. Aku juga setuju kita patut berhenti normalize romanticizing orang yang salah dengan kata Allah sayang dan disebabkan tu orang tu diuji dengan jenayah dan sebagainya. Apa saja yang kita cuba untuk cakap, untuk kita cover, ia tetap jenayah. Ia tetap benda yang salah. Dan benda tu perlu disiasat dan kalau betul lah orang tu memang terlibat, orang tu memang bersalah, memang patut dihukum. Betul. So, adakah kita perlu macam pinggirkan orang tu bila kata lepas dia dihukum ataupun bila kata dia bertobat? Jawapannya tidak. Dan itulah kecantikan Islam. Selagi nyawa dikandung badan, selagi seseorang tu masih lagi hidup, pintu taubat masih lagi dibuka. Maksud dia apa? Maksud dia, kita kena bertegas dengan orang yang buat kesalahan, apatah lagi kesalahan jenayah. Kita tak compromise, tapi dalam masa yang sama, kita bagi ruang untuk orang tu bertaubat. Cuma hukuman tetap dijalankan. Dia tak ada macam kata Allah uji orang tu, so lepaskanlah dia. Ini kali pertama dia buat masalah. No. Dan ramailah yang mula mengecam dan menghentam si individu yang nama Adam ni, yang mana Adam ni aku tengok dia mungkin orang seni lah, yang mana dia ada jelaskan maksud dia yang sebenar dekat dalam komen dia tu, yang mana apa yang dia kata, my bad lah sebab tak mention yang si adik ni memang buat tindakan yang betul dari awal. Aku suka Cap buat benda ni sebab memang membuka minda ramai orang. Cuma cara dia sampaikan tu lain sikit. Aku cuma bertapis nampak. Aku cuma nak cakap ujian tu sebenarnya untuk si pelaku tu sendiri sebab dia dah kantoi. Adik tu pula memang tindakan dia bijak sebab dia dah selamatkan ramai lagi sebelum benda lebih teruk jadi. Kita doakan yang baik-baik untuk kedua-dua belah pihak. Si pelaku tetap salah dan perlukan hukuman. Alah comel. Pandai dia U-turn. Dia tak pastilah sama ada statement balas dari Adam ni dibuat sebab ramai yang kecam dia ataupun macam mana, tapi aku dah kongsikan screenshot daripada awal dan juga yang akhir ni. So, terpulanglah pada korang semua untuk menilai. Tapi sama jugalah macam statement yang aku cakap dengan korang tadi, kalau kata Adam dah sedar, dia salah tulis, dia tersilap tulis atau tulisan dia tu memang tak lengkap yang sebabkan ramai orang salah faham, so kita move on je lah.
Aku faham sakit hati Caprice macam mana sebab masih ada lagi masyarakat kita yang cuba untuk menutup kesalahan jenayah orang lain. Jangan bodoh sangat sampaikan tak reti nak beza yang mana satu aib, yang mana satu jenayah. Ya. Yang korang menyebut pasal hal influencer atau artis bercerai-berai, lepas tu ada yang sampai saman menyaman, itu hal peribadi orang yang korang tak perlu nak masuk campur pun. Itu baru nama dia aib. Kalau kata suami ataupun isteri dia naik tangan dekat pasangan, tambah lagi sampai berbekas, berlebam, luka benda semua kan. Itu barulah kita masuk campur sebab itu bukan perkara yang dia ajar dalam Islam dan kita kena kongsikan social awareness. Faham tak? Ya. Anyway, disclaimer, aku bukan penyokong Caprice sebab dia sendiri pun tak berkenan dengan aku. Tapi benda yang elok, kita kenalah support. Betul tak? Dan akhir kata pepantun, cantik masjid bukan berkubah sebab guna untuk beramal. Nak sangat lindung jenayah, family kena baru menyesal. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Benda ni korang kena bawa merata-rata waktu korang raya. Aku dulu skeptikal jugalah nak beli perfume harga murah, tapi baru-baru ni aku cubalah beli satu perfume Loose and Math Savage ni. Botol dia kecil je dan juga mudah nak bawa ke mana-mana. Tambah pula kalau kata tiba-tiba korang rasa badan korang bau belacan, korang boleh terus keluarkan daripada poket korang, lepas tu korang tweet je. Aku dah cuba pakai seharian dan memang konsisten bau dia daripada pagi sampailah ke malam. Memang dekat luar aku jalan mendongak je sebab confident. Lalu sebelah awet bau wangi. Dan lagi berbaloi, kalau kata korang beli set, yang mana dekat set ni korang akan dapat perfume ni sendiri, korang akan dapat body shampoo, pewangi kereta dan juga air freshener. Honestly aku cakap dengan korang, aku memang gunakan barang-barang Loose and Matte ni untuk kebanyakan situasi. Tak kisahlah sama ada dekat rumah aku ataupun dekat kereta aku, termasuk hand sanitizer. Dia punya set ni pun memang sangat-sangat cantik. So kalau kata korang nak buat jadi hadiah hantaran ke, hadiah birthday ke, memang sangat sesuai. Yang bestnya, Loose and Math EDP ni dia datang dengan refill yang mana korang boleh isi balik botol ni 3 kali. Oh my god! Wow! Shipping dia pun laju dan dia ada perfume untuk lelaki dan juga perempuan. Kalau korang minat, korang boleh tengok link produk.